Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jadi kita telah menyebutkan pandangan ahlul batil tentang keadilan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita telah menerangkan bahawa di sana ada juga puak Mu'tazilah yang juga mempunyai pandangan yang menyeleweng terhadap keadilan para sahabat. Pendapat pertama yang telah kita terangkan adalah bahawa mereka telah mengatakan bahawa para sahabat semuanya udul, melainkan mereka yang telah memerangi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sebabnya mereka berkata bahawa Ali di pihak yang betul, sedangkan orang-orang yang menyalahinya telah berada di dalam pihak yang salah. Maka dengan itu mereka bukan lagi orang-orang yang adil. Dan telah kita terangkan jawapan Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala bahawa kalau pun mereka salah, kalau pun mereka buat dosa, di sana ada sebab-sebab penghapusan dosa. Amalan soleh yang menghapuskan dosa ataupun musibah-musibah yang juga menghapuskan dosa seseorang itu. Dan tentang pertelingkahan antara sahabat, antara puak Ali radhiyallahu anhu dan puak Muawiyah radhiyallahu anhu, kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan mereka sebagai mukminin, dan bahawa kedua-dua mereka itu ada kebenaran, walaupun salah satu daripada mereka itu lebih dekat kepada kebenaran. Dan kita dapati bahawa mereka itu adalah mereka yang memerangi puak yang memberontak ketika dua puak Islam ini bertelingkah. Dan yang memerangi mereka itulah yang dekat dengan kebenaran, dan itu adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Pendapat yang kedua daripada puak Mu'tazilah ini, berkata Wasil bin Atha, salah satu puak yang berperang dalam peperangan Jamal dan Siffin di pihak salah, dan mereka ini fasik, tidak syak lagi. Tetapi tidak ditentukan puak mana, seperti suami isteri yang melakukan mula'anah. Dan sekurang-kurang darajat mereka adalah tidak diterima kesaksian mereka, sebagaimana tidak diterima kesaksian kedua-dua suami isteri yang dalam mula'anah. Mula'anah itu adalah suami yang menuduh isterinya melakukan kecurangan, berzina, tapi tidak mendatangkan bukti, tapi dia sendiri nampak. Jadi dia tak sanggup lagi nak tinggal dengan isterinya, maka dia mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Kemudian antara sumpah itu adalah kelaknatan ke atas isterinya, dan kemudian isterinya juga berhak untuk mengangkat sumpah sebanyak 5 kali bahawa dia terlepas diri daripadanya. Jadi di sini tidak ada yang mengetahui siapa di pihak yang betul. Betul tak? Sebab tidak ada sesiapa yang menyaksikan keadaan tersebut. Jadi kita cuma ada kata-kata suami atas isteri. Jadi adanya sumpah yang disyariatkan bagi dua suami isteri. Jadi kita tak tahu siapa yang betul. Mesti ada yang betul, ada yang salah, ada yang sedang berbohong. Jadi mengikut fahaman akal mereka bahawa samalah dengan puak yang memerangi Ali, ada yang betul, ada yang salah, kita tak tahu mana satu. Tapi salah satu mesti salah, dan bila dia salah terus fasik. Dan berkata Wasil lagi, "Lau syahidat 'indi Aisyatu wa Aliyun wa Talhatu ala baqati baqal lam ahkum bi syahadatihim." Kalaupun Aisyah, Ali dan Talha bersaksi di hadapanku atas ikat tumbuhan makanan kecil, aku tidak akan berhukum dengan kesaksian mereka. Bakal itu adalah macam sayur-sayuran atau apa juga yang mana nilainya sangat rendah. Kita boleh beli kat kedai runcit, bakalah je. Kalau mereka naik saksi atas benda macam gini kecil pun, aku tak akan terima kesaksian mereka. Demikianlah mazhab beliau. Berkata Dirar bin Amr, Abul Hudzail serta Ma'mar bin Iyad As-Sulami, "Nahnu natawalla kulla wahidin minal fariqaini 'ala infirad." Kami menerima setiap seorang dari mereka secara sendiri-sendiri. Jadi ini menerangkan pendapat tadi. Oleh kerana salah satu mesti tak betul, mereka akan menolak kesaksian mereka semua ni. Kalau bersama-sama kita kena tolak.
Tapi kalau sendiri-sendiri, mereka terima. Jadi adalah mazhab yang pelik sebenarnya. Macam mana nak terima sendiri-sendiri? Nah. Pendapat yang ketiga, para sahabat adalah adil sebelum fitnah, adapun selepas itu mereka semua adalah fasik. Berkata Amr bin Ubaid, la aqbalu syahadatal jama'ati minhum sawa'an kanu min ahadil fariqaini aw kana ba'dhum min hizbi aliyin wa ba'dhum min hizbil jamal. Aku tidak menerima kesaksian mereka, sama ada mereka dari salah satu dua golongan atau sebahagian mereka dari puak Ali dan sebahagian mereka dari puak unta, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tolak secara total. Selepas fitnah semua dia tolak. Kalau sebelum tadi yang pendapat yang kedua, salah satu dia tolak. Nah. Dan penghinaan beliau terhadap mereka ke tahap beliau berkata, "Lau syahida indi Ali wa Talha wa Zubair wa Uthman ala syiraki na'lin ma ajastu syahadatahum." Jika Ali, Talha, Zubair dan Uthman menyaksikan atas utas tali capal, aku tidak akan menerima kesaksian mereka. Ini adalah orang yang sangat apa? Sangat berani lah. Tergamak keluar kata-kata ni daripada mulut dia. Macam siapa je orang-orang yang disebutkan tu. Dan inilah golongan yang mendakwa orang-orang yang bijak dan intelek, menggunakan akal. Jadi kita lihat tak banyak bezanya akidah mereka dengan akidah puak batil yang pertama, iaitu yang Syiah. Bahkan kita akan lihat sebenarnya banyak persamaan antara dua mazhab ini. Dua batil, mazhab Syiah banyak mengikut mazhab Mu'tazilah sebenarnya, dalam akidah mereka, dalam fahaman dan manhaj mereka. Berkata Imam Asy-Syaukani menjawab pendapat-pendapat ini, pendapat-pendapat ini sangat lemah kerana ia melazimkan digugurkan kebanyakan sunnah. Kerana sahabat-sahabat yang tidak turut serta dalam peperangan-peperangan itu sedikit berbanding dengan yang turut serta. Pendapat mereka itu pula mengatakan bahawa yang melampau al-baghi tidak ditentukan, sedangkan dia sebenarnya ditentukan dengan dalil yang sahih. Juga jika diterima pelampau dari setiap puak tidak ditentukan, berpegang kepada apa yang dipegangi setiap puak, mengeluarkan puak itu dari nama pelampau. Jadi kata-kata yang agak payah saya nak terjemahkan, kemudian nak kena terangkan. Jadi saya terpaksa terangkan dengan bahasa yang lebih mudah lagi. Nah, jadi mereka kata salah satu puak salah, tapi kita tak tahu. Padahal mengikut mereka, bahawa salah satu puak memang salah dengan dalil yang sahih. Jadi kenapa tak salahkan orang yang dah disebutkan oleh dalil sebagai salah? Nah, kemudian kita katakan setiap daripada puak-puak yang bertelingkah itu semua berpegang kepada apa yang mereka iktikadkan. Dan siapa yang berpegang kepada apa yang diiktikadkan digelar sebagai mujtahid. Dan seorang mujtahid kita tak boleh tuduh dia sebagai seorang yang melampau. Dan kalau dia bukan seorang yang melampau, kenapa kita namakan dia sebagai fasik? Kita tolak syahadah dan riwayatnya. Ini untuk orang biasa, apalagi untuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Berkata Al-Amidi, wajib atas setiap Muslim menilaikan semua fitnah yang terjadi di antara mereka dengan sebaik-baik hal. Bahawa yang demikian itu berdasarkan ijtihad masing-masing puak yang beriktikad bahawa apa yang mereka lakukan adalah wajib atas mereka. Mereka beriktikad bahawa itulah yang bertepatan dengan agama dan paling islah untuk orang-orang Islam. Niat dia betul. Maka dengan ini sama ada setiap mujtahid telah benar atau segolongan benar dan segolongan lagi salah dalam ijtihadnya. Menurut mana-mana keadaan, kesaksian dalam riwayat dari setiap puak tidak tertolak. Berkata Imam Zahabi rahimahullah, fa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa bisatuhum matwiyun wa in jara ma jara id ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhu al-amal wa bihi nadinullah ta'ala. Adapun sahabat, semoga Allah reda terhadap mereka, maka amalan-amalan mereka telah dipelihara.
Walaupun berlaku apa yang berlaku, kerana telah berlaku pengamalan terhadap keadilan mereka dan apa yang mereka riwayatkan, dan itulah kami pegang di hadapan Allah. Fabisatuhum matwi, asalnya maknanya tepat kaki mereka lah, telah dilipat asalnya. Maksud di sini yang saya faham adalah amalan-amalan mereka itu, termasuk amalan-amalan yang mungkin tak betul, tak tepat, tapi itu semua telah dilipat dan tak dikira lagi. Sebab mereka sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan bukti adalah ijma'. Wa in jara ma jar if ala adalatihim wa qabuli ma naqaluhul amal. Sebab semua ulama pada zaman Imam Zahabi kata, semua ulama telah menerima adalah mereka dan menerima apa yang mereka nukilkan. Jadi kita tak payah nak cerita lagi tentang adalah mereka. Ini bukan sesuatu yang kita katakan masih ada ruang lagi untuk berdiskusi, ada ruang lagi untuk kita bincangkan, untuk cari kebenaran dan sebagainya. Ini semua dakwaan-dakwaan mungkin benar dalam isu-isu lain. Dalam isu akidah seperti ini, dalam isu adalah sahabat, ini bukanlah ruang untuk kita berdiskusi kerana nak cari kebenaran dan sebagainya. Baik. Kalau tidak nanti kita diskusi sampai Tuhan wujud ke tak wujud, semua kita cerita. Nabi betul-betul Nabi ke bukan? Quran tu betul-betul daripada Allah ke bukan? Jibril tu wujud ke bukan? Semua benda kita nak bongkar. Apakah itu dibolehkan atas nama keterbukaan dalam pemikiran dan sebagainya? Baik. Kita sambung kepada bab yang berikutnya, penolakan ahli sunnah terhadap puak-puak yang menyimpang dalam i'tiqad mereka terhadap sahabat-sahabat Nabi. Di antara mereka adalah Syiah. Di sini disebutkan secara ringkas. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk menyampaikannya. Kemudian kita sambung. Ini kira ringkas. Ringkas pun macam panjang. Berkata Imam Al-Jauhari, daripada sudut bahasa, Syiah seseorang itu adalah pengikut dan penolong-penolong. Dikatakan syaya'ahu, sebagaimana dikatakan walahu minal wali. Jadi Syiah tu orang yang ikut, orang yang tolong, yang sokong, itu Syiah. Dan kata-kata tasyayya'ar rajul artinya mendakwa dakwaan puak Syiah. Yang ini ada fahaman Syiah. Dan tasyayya'al qaumu minas Syiah. Sama juga. Satu kaum itu telah menjadi Syiah. Dan setiap kaum yang bersatu, sebahagian mereka mengikut pendapat sebahagian yang lain, maka mereka adalah Syiah. Dan firman Allah Ta'ala, kama fu'ila bi asya'ihim min qabl, seperti yang dilakukan ke atas Syiah-Syiah yang terdahulu sebelum mereka. Kita rujuk dalam ayat ini, dalam surah Saba, ia berkaitan dengan siapa? Dengan orang-orang kafir. Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qabl. Dan akan dihalang antara mereka dan apa yang mereka kehendaki, yakni dari kiamat mereka tak dapat apa yang mereka hendak, tapi mereka dapatkan azab Allah, sebagaimana yang telah dilakukan ke atas Syiah mereka yang dahulu. Jadi Syiah dahulu negatif dalam ayat ini. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi berpuak-puak. Satu Syiah sana, satu Syiah sini, satu Syiah sini. Tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Ini bukan urusan kau, wahai Muhammad. Kau dah sampaikan mereka nak berpecah, itu bukan urusan kau. Innama amruhum ilallah. Hanya sahaja urusan mereka itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kita sampaikan, dia nak dengar, tak nak, sudah. Ini dalam surah Al-An'am. Maka kalimat Syiah juga digunakan dalam Al-Quran untuk puak kafir sebagaimana digunakan untuk puak beriman, atau semata-mata kaum seseorang. Tak ada positif, tak ada negatif. Contohnya dalam surah Al-Qasas. Wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Saya rasa ada silapan typo di situ. Artinya, dan Nabi Musa alaihissalam pun masuk kota, dakhala al-Madinata ala hini ghaflatin min ahliha, ketika orang sedang lalai. Bila tu waktu orang tengah lalai? Tu dalam tafsir ada kata waktu zuhur, orang tengah lalai, ada kata waktu malam lah. Yang penting waktu orang tak banyak. Tapi dia jumpa ada dua orang tengah relax, tengah bergaduh. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, bunuh membunuh. Hadza min syi'ati, satu daripada syiahnya Nabi Musa. Wa hadza min aduwihi, dan satu lagi daripada syiah musuhnya iaitu Firaun. Fastaghathahu alladhi, ada lagi min syi'atihi, maka orang yang daripada syiah Nabi Musa minta pertolongan dengannya ke atas yang daripada musuhnya. Jadi Nabi Musa tolong siapa? Daripada yang daripada kaumnya. Dia pun berikan satu penumbuk, faqadha alaih, menyebabkan orang itu mati. Bukan sengaja nak bunuh. Tapi dia penyebab. Jadi satu kesalahan juga nak ikutkan. Sebab cepat Nabi Musa alaihissalam minta ampun. Baik. Yang penting di sini syiah di sini, adakah ada syiah yang baik ke? Tidak. Setakat kaum seseorang itu syiah dia. Tapi ada kalanya syiah tu untuk yang baik. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, daripada syiah Nabi Nuh, ialah Nabi Ibrahim, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera. Sebab ayat dalam surah ini sebelum itu menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Baik. Sengaja kita datangkan sedikit takrifan ini kerana orang-orang Syiah pun selalu kata bahawa Syiah ada dalam Quran. Lalu Sunnah ada dalam Quran tak? Tak ada kan? Syiah ada dalam Quran. Oh, baguslah. Jadi jawapan dia ada. Syiah tak mestinya bagus. Walaupun dalam Quran Syiah kafir ada. Betul tak? Syiah kafir ke Syiah kafir? Ada Syiah yang baik. Jadi kenapa pula dikhususkan kepada kamu? Dan asal makna Syiah dalam ayat-ayat tadi adalah setakat penolong kaum. Tapi yang kita sedang bicarakanlah Syiah secara istilah. Bila sebut Syiah, apa yang dimaksudkan? Itu yang penting. Bila disebutkan kalimah Syiah pada zaman ini, maka yang dimaksudkan adalah satu puak yang mempunyai akidah dan kepercayaan tersendiri. Ada banyak kepercayaannya. Yang paling penting darinya adalah masalah imamah ataupun wilayah, di mana mereka berbeza dengan orang-orang Islam yang lain. Jadi dia bukan satu kepercayaan aja, dia kepercayaan yang membezakan dia dengan semua orang Islam yang lain. Siapa ada fahaman ini, dia Syiah. Mereka percaya bahawa imamah bukan semata-mata maslahat umum yang kembali kepada pandangan umat yang menentukan imam mereka. Tak, dia bukan diserahkan kepada umat. Dia pilih siapa jadi imam, dialah imam. Tak, tetapi imamah adalah rukun agama. Tidak boleh Nabi alpakan dan serahkannya kepada umat. Nabi mesti menentukan imam itu untuk umat. Jadi itu akidah mereka kan lain. Dan itu yang paling penting bagi mereka. Dan mereka mengiktikadkan bahawa Nabi telah menamakan imam selepas baginda. Ini satu lagi akidah mereka, bahawa Nabi telah menamakan dalam satu nas. Maknanya apa? Hadis. Hadis maknanya diriwayatkan. Bahawa imam selepas aku ada fulan. Bermula dengan Abul Hasan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian kedua anaknya dari Fatimah, iaitu Abu Muhammad Al-Hasan dan Abu Abdullah Al-Husain selepasnya. Kemudian anak-anaknya dari keturunan Al-Husain saja. Tiba-tiba je dia pilih Al-Husain saja. Hasan tak ada anak ke? Antara sebabnya, Allahu a'lam, sebab keturunan yang daripada Al-Husain ni
ibunya adalah daripada orang Parsi. Nah, baik, padahal Al-Husain banyak isteri, Al-Hasan pun banyak isteri, banyak anak. Dan nak ikutkan Ali bin Abi Talib, bukan cuma ada anak Al-Hasan, Al-Husain. Dia ada nama Muhammad, Muhammad Ibn Al-Hanafiyah. Akan diterangkan nanti. Jadi patutnya, kalau lepas Hasan, adik dia Husain, lepas Husain, adik dia lagi satu lah. Kenapa pergi pada anak dia pula? Jadi yang penting itu 3 imam. Kemudian yang keempat, Abu Muhammad Ali bin Husain, yang dikenal sebagai Zainal Abidin As-Sajjad. Yang kelima, Abu Ja'far Muhammad bin Ali ibn Husain, yang digelar sebagai Al-Baqir. Yang keenam, Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Abu Abdullah ni yang paling banyak riwayat, Ja'far As-Sadiq. Sebab tu sebahagian mereka namakan mazhab mereka sebagai mazhab Al-Ja'fari, Ja'fariyah. Semua nisbahkan kepada beliau. Dan beliau ini di zaman Imam Malik rahimallahu ta'ala, seorang ulama besar di Madinah. Nah, memang orang yang banyak ilmu, banyak kelebihan, rahimallahu ta'ala. Yang ketujuh, Abul Hasan Al-Awwal, Hasan yang pertama. Nama dia Musa ibn Ja'far, yang digelar sebagai Al-Kazim. Yang ke-8, Abul Hasan Al-Thani Ali bin Musa, yang digelar sebagai Al-Ridha. Yang ke-9, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, yang digelar sebagai Al-Jawad. Yang ke-10, Abul Hasan Al-Thalith Ali bin Muhammad bin Ali, yang digelar sebagai Al-Hadi. Yang ke-11, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, yang digelar sebagai Al-Askari. Tiba-tiba jadi Al-Askari. Kalau yang tadi tu As-Sajjad, Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kazim, Al-Ridha, Al-Jawad, Al-Hadi, ni semua laqab kepada orang tersebut. Tapi Al-Askari ni dah bukan laqab. Mana pula dia jadi askar pula? Ini ada kena-mengena dengan kabilah. Nah, yang ke-12, Abul Qasim Muhammad Ibnul Hasan. Ibnul Hasan, bukan Ibnu Abdullah. Sebab ini Mahdi siapa? Mahdi Syiah. Jadi ini digelar sebagai Mahdi. Adapun Mahdi Ahlussunnah, nama dia Muhammad ibn Abdullah. Yang ini memang katanya keturunannya Al-Hasan. Untuk kita keturunan Al-Hasan, tapi untuk mereka masih lagi keturunan Al-Husain. Dan Mahdi ini tidak diketahui secara tepat bila dilahirkan. Sebahagian mereka mengatakan 8 bulan selepas kewafatan bapanya. Subhanallah. Sampai macam gitu khilaf. Dan sekitar tahun 250 Hijrah, 55 Hijrah. Ada kata 257, ada 258. Dan hilang hingga hari ini. Yang ini selepas dilahirkan. Tapi semua Syiah kata Imam Mahdi punya date of birth Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Tapi bila tu, tahun berapa tu, diorang tak tahu. Ramai yang mengatakan sebenarnya dia tak wujud pun. Nah, hilang ke mana? Dia lari pergi gua Serdab sebab dikejar oleh penguasa. Dan mereka dengar suara dia tengah baca Quran. Quran dia lah, Quran Fatimah tu di dalam gua dan sebagainya. Panggil lah, tak jumpa sampai sekarang. Tapi dia ada wakil. Dia ada 4 sufara, ambassador dia, yang sampaikan apa-apa yang perlu disampaikan daripada Imam Mahdi. Dan herannya 4 aja. Tak ada lah sampai 12 pula. 4 aja. Dan masih ada lagi tak wakil dia sekarang ni? Dah tak ada. Dan kerja wakil-wakil ni sampaikan apa yang Imam Mahdi nak sampaikan, apa yang dia larang. Dan antara dia juga tukang kolek duit humus dia, kasih kepada Imam Mahdi di Gua Serdab. Baik. Inilah akidah terpenting dalam mazhab Syiah. Siapa tak beriman dengan dia, walaupun dia baca Quran khatam, hadis semua khatam, solat sepanjang malam, puasa, baik, walaupun dia doa hari-hari dekat depan Kaabah, semua amalan dia tu sia-sia saja. Baik. Jadi kita dah kenal siapa? Syiah. Celaan Syiah terhadap sahabat pula. Itu topik kita. Rafidah mempunyai sikap terhadap sahabat
yang tidak diredai oleh Yahudi terhadap sahabat Nabi Musa alaihissalam, atau Nasara terhadap sahabat Nabi Isa, seperti yang diterangkan tadi. Mereka telah mengambil selain jalan-jalan orang beriman terhadap sahabat, lalu melontarkan seburuk-buruk celaan terhadap para sahabat, terkadang secara umum dan terkadang secara khusus kepada individu-individu sahabat tertentu. Antara celaan mereka, yang pertama, para sahabat telah tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atas mimbar sendirian. Mereka berkata kebanyakan mereka telah berpaling kepada kafilah perniagaan yang datang dari Syam ke Madinah, lalu meninggalkan Nabi berkhutbah Jumaat seorang diri. Mereka sibuk dengan lahu dan tijarah. Ini dalil kerendahan atau ketiadaan agama. Kat mana kita jumpa kata-kata orang-orang ni? Ada di dalam nota kaki. Jadi dalam kitab tafsir mereka, Sofi. Ini adalah kitab muasir lah, contemporary mereka. Kalau kitab salah mereka, tafsir Al-Qummi yang digelar sebagai As-Saduq, dan Majma' Al-Bayan At-Tabarasi. Dan saya kutip ni daripada Aqidah Al-Sunnah fi Sahab Al-Kiram, sebuah tesis yang telah yang mana supervisornya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala di Madinah. Jadi apa jawapan terhadap dakwaan mereka? Kita jawab, kisah ini betul berlaku, tapi pada zaman awal hijrah. Ketika itu para sahabat belum mengetahui keseluruhan adab-adab syarak, dan ketika itu ahli Madinah ditimpa kelaparan. Mereka menyangka kafilah itu sedang membawa makanan yang dibawa dari satu negeri ke satu negeri. Jika terlepas kafilah itu, makanan akan semakin naik harganya, semakin besar musibahnya. Sebab tak ada makanan. Kemudian pula tidaklah semua sahabat yang pergi, bahkan kibar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar masih bersama mendengar khutbah Nabi, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tapi tentulah daripada riwayat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh paksa diorang terima. Oleh itu Nabi tidak mencela mereka apabila mereka kembali. Ada tak dalam Quran Nabi cela mereka, atau dalam hadis Nabi kutuk mereka? Nabi kata mereka semua fasik. Dan tidak pula Allah mengancam mereka dengan azab. Jawapan inilah jawapan saya kutip daripada Al-Imam Al-Alusi. Beliau ada satu kitab yang memang khusus menolak, membantah syubhat-syubhat Syiah, namanya kitab Mukhtasar Tuhfah Ithna Asyariyah fi Raddi 'ala Rawafid. Baik. Jadi berkata Imam Alusi tentang ayat di dalam surah Al-Jumu'ah. Ayat dia bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil pada hari Jumaat, maka segeralah kepada zikrullah dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan apabila mereka melihat tijarah, jual beli, ataupun lahu, perkara yang sia-sia, mereka segera kepadanya dan mereka tinggalkan engkau berdiri. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada tijarah, daripada lahwi dan daripada tijarah. Itu juga ada faedah lain. Dalam yang pertama tijarah dulu, lepas tu lahu dulu. Adakah sahabat nak pergi lahu sia-sia? Tidak, asalnya nak pergi tijarah. Tapi dalam kafilah tu ada juga perkara yang sia-sia, hiburan dan sebagainya seperti biasa. Apa pun, mereka tinggalkan engkau berdiri. Jadi apa riwayat Ahlussunnah? Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam idh aqbalat 'ayrun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajula fanazalat hadhihi al-ayatu
wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Artinya ketika kami sedang solat bersama Nabi, tiba-tiba datanglah kafilah yang membawa makanan, maka mereka berpaling kepadanya. Adakah ni maknanya sedang solat berpaling tengok kafilah datang luar masjid? Tak boleh tengok satu riwayat, banyak lagi riwayat-riwayat ini. Bukan dalam solat, wal'iyazubillah, tapi dalam khutbah. Tapi kalau ada orang memang hati dia sakit, dia tak percaya apa kita bawa, dia macam-macam lah. Jadi saya terangkan dulu bahawa ini sebenarnya dalam khutbah. Ibnu Hajar ada bawa, ada takhrijkan hadis ini dan dia terangkan bahawa ia sebenarnya dalam khutbah dalam riwayat sahih yang lain. Jadi mereka berpaling kepadanya sehingga tidaklah tinggal bersama Nabi melainkan 12 orang. Berkata Ibnu Hajar, ada pun nama-nama mereka terdapat dalam riwayat Khalid At-Tahan dalam Sahih Muslim. Jadi riwayat dalam Sahih Muslim ada sebut nama mereka. Bahawa Jabir berkata, ana fihim, aku salah seorang daripada mereka. Aku salah seorang daripada yang 12 yang stay dekat masjid. Dalam riwayat Hushaim juga dalam Sahih Muslim, Khalid Tahan ni bukan sahabat, dia adalah jalur daripada dia. Kemudian Hushaim juga jalur daripada Hushaim. Ini Imam Muslim bawakan jalur-jalurnya seperti biasa dalam Sahih Muslim. Fihim Abu Bakar wa Umar. Jabir kata dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Ya dah, kita tahu 3 daripada 12. Tapi kalau Syiah, orang yang first kali keluar agak-agak siapa orang kata? Abu Bakar dan Umar. Kemudian berkata Al-Hafiz lagi, Al-Uqayli telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, antara mereka adalah keempat-empat khalifah, termasuk Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang dari kaum Ansar, unasun min Ansar. Beliau berkata bahawa riwayat ini lebih kuat dan mirip kepada ketetapan. Lebih kuat daripada apa? Sebab pembahasannya ada sebutkan riwayat-riwayat lain yang kononnya ada fulan dan fulan. Baik, tapi kalau riwayat Syiah siapa agaknya yang stay? Fatimah ada, Hasan ada, Husain, mesti yang itu juga. Nah, jadi kita katakan riwayat sahih kita adalah nama-nama yang tadi. Apa pun mereka balik ke tak balik? Mereka balik, kemudian tidak dimarah oleh Rasulullah SAW. Setelah ditegur, adakah mereka buat lagi? Mereka tidak buat lagi. Inilah jawapan yang paling kuat dalam masalah ini. Jadi kita insaf, maksudnya kita adil. Yang betul kita kata betul. Baik. Zaman awal-awal Madinah memang musim susah. Itu memang dalam sejarah. Tapi dah lepas tu mula datang harta banyak. Jadi kalau begini hadisnya menunjukkan bahawa kisah ini berlaku pada awal-awal hijrah. Orang baru masuk Islam atau baru hijrah takkan sama dengan orang yang dah lama masuk Islam, dah lama hijrah. Baik. Kemudian dakwaan mereka selepas itu bahawa para sahabat telah murtad setelah kewafatan Rasulullah melainkan sedikit. Dan bukti mereka berkata demikian, bukan kita ada-adakan fitnah. Waqala al-ma maqami wa qala al-ma maqani min asy-syi'ah inna minal ma'lumi bid-darurati binasil ayatil karimah wujud, bukan juhud, wujudul fusaqi wal munafiqina fi sahabah bal kathratuhum fihim wa urudul fisqi bal al-irtidadi li jam'in minhum fi hayatihi wal akharina ba'da wafatihi. Jadi apa kata ma maqani? Kita tak kenal, tak apa. Tapi orang Syiah kenal. Ini bukan untuk kita, ini untuk diorang. Sesungguhnya adalah sesuatu yang maklum secara mesti dengan nas. Sesuatu yang maklum secara darurat. Maknanya dia macam beriman pada Allah, rukun. Dan dengan nas ayat-ayat yang mulia Quran akan kewujudan orang fasik dan munafik di kalangan sahabat. Bahkan banyaknya di kalangan mereka. Banyaknya kefasikan bahkan kemurtadan di kalangan ramai dari mereka semasa hayat Nabi dan yang lain setelah kewafatannya. Baik, kitabnya Tanqihul Maqal. Antara syubhat mereka pula
adalah hadis seperti ini. Kata hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim wa innahu yuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa'aqulu usayhabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqulu kama qala al-'abdu as-salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim ila qawlihi al-hakim fayuqal innahum lam yazalu murtaddina 'ala a'qabihim mundhu faraqtahum. Artinya berkata Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Kemudian beliau membaca, sebagaimana kami telah memulakan ciptaan pertama kali, kami akan mengulangnya. Itulah janji dari kami, sesungguhnya kami akan melakukan. Dan yang pertama sekali yang dipakaikan dengan pakaian di hari kiamat ialah Ibrahim. Dan sesungguhnya beberapa orang dari umatku akan diambil dari arah kiri. Lalu aku berkata, sahabat-sahabatku, maka dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka adakan selepasmu. Maka aku katakan sebagaimana hamba yang soleh, iaitu Nabi Isa berkata, dan aku adalah saksi ke atas mereka selama mana aku bersama mereka. Maka dikatakan, mereka telah terus-menerus berpaling dari kaki mereka semenjak engkau meninggalkan mereka. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Tafsirul Quran, Surah Al-Ma'idah, bab wa kuntu alaihim syahidan. Ada banyak riwayat, ini salah satu daripadanya. Jadi apa jawapan? Kita ambil pula daripada Al-Imam Al-Alusi. Bahkan yang dimaksudkan dari sahabat adalah orang-orang yang beriman yang mengikutinya secara mutlak. Tidak khusus kepada sahabat, yakni sahabat Nabi yang hidup dan jumpa Nabi, sebagaimana dikatakan ashabu Abi Hanifah, iaitu pengikut Abu Hanifah, sebagai pengikut yang bertaklid kepadanya, ataupun ashabu Syafi'i sebagai pengikutnya, dan seterusnya, ashabu Malik, ashabu Ahmad, walaupun mereka tidak pernah melihat atau bertemu dengannya. Begitu juga dikatakan bagi orang-orang yang bersetujuan dalam mazhab dengan kita sebagai ashabuna, sahabat-sahabat kami, sedangkan antara mereka beberapa zaman tak pernah jumpa. Pengetahuan Nabi tentang mereka adalah disebabkan tanda-tanda yang terdapat pada mereka. Jadi kalau kita lihat kalimat yang dijadikan syubhat oleh orang Syiah adalah yang mana? Pada hari kiamat ada orang-orang daripada umatku yang diambil daripada sebelah kiri. Dan sebenarnya kisahnya tentang Al-Haud, telaga Nabi SAW. Orang datang minum, Nabi SAW welcome diorang, kasih diorang minum. Baik, tapi ada orang nak datang juga nak minum, tapi kena tarik daripada sebelah kiri, tak diberikan minum. Jadi Nabi tanya, ashabi, ashabi. Dalam riwayat ni usayhabi, usayhabi, sahabatku, sahabatku. Jadi Syiah kata, inilah sahabat-sahabat Nabi macam Abu Bakar, Umar, Uthman ni. Baik. Kemudian apa pula dalam hadis tu? Kau tak tahu apa yang mereka ada-adakan selepasmu. Ma ahdatsu ba'dak, buat bid'ah macam-macam. Itulah buat tarawih lah, azan Jumaat 3 kali lah, dan sebagainya lah. Jadi Nabi SAW pun kata, aku waktu dengan mereka aku jadi saksi, lepas tu engkau lah jadi saksi. Fa'anta falamma tawaffaitani kunta ar-raqiba alaihim, engkau lah yang jaga mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Sebagaimana kata Nabi Isa. Lepas tu dikatakan bahawa mereka terus menerus berpaling dari kaki mereka. Irtaddu ala a'qabihim, semenjak engkau meninggalkan mereka, yakni wafatnya Nabi SAW. Jadi kita tahu jawapannya bahawa sahabat kat sini mesti ke sahabat yang Nabi nampak.
Tak, sahabat ini umum. Siapa saja yang beriman kepada Nabi SAW, mungkin tabi'in, mungkin sebahagian, siapa-siapa daripada kita pun, wal'iyadzubillah. Jadi jika itu tak ada hujah bahawa sahabat Nabi murtad selepas wafat Rasulullah. Baik, jawapan yang kedua, jika kita terima yang dimaksudkan adalah orang murtad menurut istilah. Yang ini kemudian masalah murtad pula. Murtad maknanya keluar daripada Islam kalau ikut istilah. Tapi dalam bahasa tak semestinya murtad tu awak jadi kafir. Murtad tu maknanya awak tinggalkan apa dulu awak buat. Awak tinggalkan ajaran Islam tapi tak semestinya sampai kufur. Tapi taruhlah kita katakan demikian. Maka mereka tu adalah orang munafik yang pure munafik. Dari kalangan siapa? Muhajirin Ansar, as-sabiqun al-awwalun? Tentu sekali tidak. Tapi dari kalangan jufatul Arab, orang Arab Badui yang ada keliling Madinah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa mimman haulakum min ahlil madinati munafiqun maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Keliling kamu daripada ahlul Madinah, maknanya bukan dalam Madinah, adanya munafiqun. Mereka ni berluasa dengan kemunafikan. Kamu tak kenal mereka? Kami tahu. Nah, dan Allah akan azab mereka maratain 2 kali. Ala kulli hal, itu bukan daripada orang-orang sahabat, daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar, tapi mereka yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab wafat ya Rasulullah SAW, maka kafirlah orang yang kafir daripada kalangan orang-orang Arab. Ada tak yang kafir daripada kalangan orang Madinah, orang Mekah? Tak ada. Yang kafir siapa? Yang dakwa jadi Nabi, Musailam Al-Kazzab, Yazid Al-Ansi di Yaman, kemudian Tulaiha dan yang ikut ni Nabi perempuan As-Sazi. Baik, yang diperangi di Yamamah sampai ramai hufaz meninggal dunia. Itulah yang Abu Bakar lepas tu buat komiti untuk kumpulkan Quran ke dalam satu mushaf. Itu kan munafik yang betul. Baik, berkata Abdul Qadir Al-Baghdadi, Ahlu Sunnah telah ijma' bahawa mereka yang murtad selepas kewafatan Nabi adalah dari kabilah Kindah, Hanifah, Fazarah, Bani Asad, Bani Bakar bin Wa'il. Mereka bukan dari golongan Ansar dan bukan dari Muhajirin. Sebelum pembukaan kota Mekah, mereka ini dengan masuk di dalam agama, mereka ini, yakni Muhajirin dan Ansar, masuk dalam agama secara teguh dan jalan yang lurus. Abdul Qadir Al-Baghdadi, salah seorang tokoh Al-Asy'ari. Nah, guru kepada Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu lam yazalu murtaddin. Ini kata Imam Al-Baghawi pula. Lam yurid bihi riddata 'anil Islam, innama ma'nahu at-takhallufu 'an ba'd al-huquq al-wajibah wa ta'akhkhuru 'anha, walidzalika quyida biqawlihi 'ala a'qabihim wa lam yartad ahadun bihamdillah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna martadda qaumun min jufatil arab. Wa qawluhu usayhabi innama saghara liyadulla 'ala qillati 'adadihim. Jadi yang kita terangkan tadi, kata-katanya lam yazalu murtaddin, maknanya terus menerus murtad. Kalau ni sahabat dah meninggal dunia, macam mana nak murtad lagi? Maknanya kemurtadan ni berlaku terus ke tidak? Berlaku sampai sekarang. Jadi kalau demikian, dia bukan khusus untuk sahabat-sahabat Nabi. Jadi beliau tidak maksudkan murtad dari Islam, hanya saja maknanya adalah meninggalkan sebahagian hak-hak yang wajib dan melewatkannya. Sebab itu beliau kaitkan dengan kata-katanya dari tumit-tumit kaki mereka, aqabihim. Dan tidak seorang pun yang murtad bihamdillah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Yang murtad hanyalah dari golongan Arab Badui. Dan kata-katanya usayhabi dikecilkan untuk menunjukkan sedikitnya jumlah mereka. Tapi kalau orang-orang itu, mereka akan nampakkan sebagai ramailah, semualah murtad, hampir semua murtad. Baik, jika kita lihat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, yakni jadi murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Ayat dalam surah Al-Ma'idah. Sejarah telah merakamkan, sejarah tak tipulah, yang tipu orang. Ini benda mutawatir. Apabila orang-orang Arab murtad selepas wafatnya Nabi, khalifah Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Awak setuju tak setuju itu lain, tapi dia dah jadi khalifah. Orang panggil dia khalifah. Abu Bakar As-Siddiq lah yang telah bangun memerangi mereka. Siapa lagi? Beliau telah diikuti oleh para sahabat di Madinah. Dan tentu kita tahu cerita antara Abu Bakar dengan Umar dalam Sahih Muslim, bahawa Umar kata, apa kau nak bunuh orang yang sebut la ilaha illallah? Jadi Abu Bakar, orang yang beza-bezakan antara solat dengan zakat, aku perang saja. Sebab adanya hak dalam apa ni? Dalam la ilaha illallah itu. Jadi ini adalah satu golongan, iaitu orang yang tidak mau bayar zakat. Adakah semua orang selepas wafat Nabi SAW problem dia cuma tak bayar zakat saja? Jawabnya tidak. Ada yang terus tak mau Islam, ikut Nabi palsu. Ada tak ada? Ada. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya. Alhamdulillah. Jadi mula-mula sahabat tak mau ikut, akhirnya sahabat ikut berperang. Dan beliau telah diikuti oleh para sahabat di Madinah. Dan cukuplah fakta bahawa Ali bin Abi Talib turut serta bersama sahabat-sahabat yang lain. Tapi Ali tak ikut. Dia buat apa? Orang semua jihad dia tak buat. Dia pun sama dalam jaish Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah baca terusnya, maka sahlah mereka yang memerangi golongan murtad seperti Musailamah Al-Kadzab di Yamamah dan lainnya adalah yang dimaksudkan oleh firman-Nya, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Mana kita tahu Allah cinta ke tak cinta kalau tak ada khabar daripada Allah? Dan mana kita tahu sahabat-sahabat tu cinta Allah betul-betul ke tak betul kalau tak ada khabar daripada Allah? Kita tak boleh tahu apa dalam hati manusia. Tapi Allah dah kata dalam Quran, wa qauluhul haqq wa sadaqallahu wa rasuluhu, kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Jika para sahabat di Madinah tu yang murtad, Abu Bakar, Umar, Uthman tu semua yang murtad, dengan 37 orang, tentu Ali akan duduk bersama siapa? Dengan Musailamah lah. Lepas tu dia pergi perang Abu Bakar. Jadi maka apa halnya Ali masih bersama sahabat? Baik, satu catatan sejarah yang penting bagi orang Syiah. Setelah peristiwa Yamamah memerangi Bani Hanifah. Bani Hanifah ni puak Musailamah. Ali telah bernikah dengan Khawlah binti Ja'far bintil Hanafiyah, wanita dari Bani Hanifah, yang melahirkan anak mereka yang digelari sebagai Muhammad ibnul Hanafiyah. Padahal dia Muhammad bin Ali lah, tapi nak bezakan dengan keturunan Fatimah, jadi dinamakan Muhammad ibnul Hanafiyah. Jika puak Syiah jujur mencintai Ahlul Bait, mengikut Ali bin Abi Talib, seharusnya mereka mencintai dan mengagungkan para sahabat, mengikut petunjuk mereka. Baik, sama-sama kerja keras. Saya dah kata tak ada rehat lagi. Jadi kita teruskan sebelum kita dapat warning letter. Ni baru satu syubhat ni, ke surat berapa ni? Allah. 31. Jadi lafaz sahabatku, sahabatku, usaihabi, usaihabi, ada riwayat ashabi, ashabi, ia adalah umum. Jika mereka maksudkan Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka boleh saja dimasukkan
Ali dalamnya. Ali bukan sahabat Nabi ke? Hasan bukan sahabat Nabi? Husain, Miqdad, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi ke bukan? Sahabat Nabi. Abu Bakar, sahabat Nabi. Umar, sahabat Nabi. Jadi kamu masukkan Abu Bakar, Uthman. Tapi kamu keluarkan sebahagian sahabat yang lain. Jadi mereka kata Ali pun boleh masuk, na'udzubillah lah. Mereka tak akan kata. Tapi mereka sendiri akan kata, na'udzubillah. Ali dan mereka telah dijanjikan syurga dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa pula Ali semua tak boleh masuk? Oh, kan Ali dan sahabat-sahabat tu dah dijanjikan syurga dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita jawab dengan jawapan mereka. Maka kita katakan begitu juga para sahabat. Khususnya di kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'um bi ihsan. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadah. Zalikal fawzul azim. Surah Taubah mengatakan reda pada mereka, mereka reda pada Allah. Tak ada orang boleh tahu awak reda pada Allah betul-betul ke tidak kecuali Allah SWT. Jadi Allah keluarkan apa dalam hati sahabat sebenarnya. Memang mereka ikhlas, sadiqun. Kemudian Allah siapkan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kekal dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi tak bolehlah masukkan muhajirin dan ansar dalam hadis haud ini. Baik, dan begitu juga di kalangan Ahlul Badar dan Uhud. Saya rasa ada disebutkan dalam kertas kerja yang pertama. Di kalangan Ahlul Bai'atir Ridwan di Hudaybiyah, bukankah mereka telah dijanjikan syurga? Baik, apakah Allah menjanji syurga bagi mereka sedangkan Allah tidak tahu mereka akan murtad? Nah, itu baik mereka jawab. Kemudian celaan yang berikutnya sebenarnya masuk dekat sinilah. Kalau dah cela sahabat, tujuannya sebenarnya apa? Nak cela Al-Quran. Itu disebutkan oleh sebahagian salaf. Tapi dalam kajian saya, bukan itu saja. Ada golongan mungkin macam tu, zindik. Dia memang nak robohkan Islam daripada dalam. Jadi dia tak boleh robohkan Al-Quran, tapi dia kena robohkan penukil-penukil Al-Quran, naqalatul Quran. Baik, tapi di sana ada golongan yang sebenarnya dia tak ada kena-mengena dengan Quran. Dia percaya pada Quran. Turun daripada Allah, dipelihara oleh Allah SWT. Tapi mereka ada akidah yang tadi, percaya kepada imamah, imam 12 tu. Jadi orang tanya kepada orang-orang Syiah ni, baik, kamu kata imam yang betul semua telah dinaskan oleh Nabi SAW. Ada 12 tu, nama-nama 12 tu. Baik, jadi mana dalam Quran? Jadi mereka tengok dalam Quran, alamak tak ada. Alamak tak ada. Padahal ni akidah paling penting. Lagi penting daripada solat. Betul tak? Sebab kalau solat tak ikut imam pun, imam mereka ni tak sah. Jadi apa nak buat? Sebenarnya ada dalam Quran. Tapi sahabat-sahabat jahat, mereka sembunyikan daripada Quran. Tu dia. Semata-mata nak menangkan, nak pertahankan akidah batil mereka. Ini yang saya nampak daripada kajian. Kita nak laku adil lah. Memang ada yang zindik, tapi ada yang macam tu. Sebab tu golongan awal-awal Syiah memang tak ada yang tolak Quran. Yang kata Quran tu muharraf, diubah apa semuanya. Ini datang selepas itu. Kemudian ia berselerakkan di dalam mazhab mereka, macam-macam riwayat dimasukkan pada sus. Akhirnya dah macam mutawatir. Bahkan mereka kata mutawatir, dan mereka dakwakan bahawa ini akidah orang Syiah semuanya. Jadi di sini dinukilkan nukilan para sahabat telah merubah Al-Quran. Kita ambil mana yang sempat. Surat biru dah sampai. Babun annahu lam yajma'il Qur'ana kullahu illa al-a'immah. Dalam Al-Kahfi, bukan Al-Kahfi itu suratul Kahfi, ini kitab lain. Dalam Kitabul Hujjah, babun annahu lam yajma'il Qur'ana kullahu illa al-a'immah. Rawiyan an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu annahu qala wa indana la mushaf Fatimah
wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid. Berkata Al-Kulaini, bab tiada siapa yang mengumpulkan Al-Quran seluruhnya melainkan imam-imam. Yang kita dapat ni semua bukan full version. Dari Ja'far As-Sadiq, maksum mereka, dan pada kami, yakni imam-imam, mushaf Fatimah. Demi Allah, tidak ada di dalamnya sesuatu dari Quran kamu walaupun satu huruf. Wah, ada Quran lain. Dalam satu riwayat lain, dalam kitab yang sama, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ada orang baca ayat ni, ataupun Ja'far As-Sadiq telah membaca ayat ini. Ini dalam surah apa? Suratul Ma'arij. Faqad rawal Kulaini an Ja'far As-Sadiq annahu qara'a hadhihi al-ayata hakadha. Faqila lahu inna la naqra'uha hakadha. Faqala lil kafirina. Dia punya ayat dah tercampur-campur. Patutnya sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina bi wilayati aliyin laisa lahu dafi'. Ada tambahan bi wilayati ali. Kita semua baca lil kafirina laisa lahu dafi'. Min Allahi dzil ma'arij. Kata Ja'far As-Sadiq, hakadha wallahi nazala biha Jibrailu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Wa hakadha huwa wallahi musbatun fi mushafi Fatimah. Al-Kulaini kata Ja'far Sadiq telah membaca ayat ini begini, telah bertanya seorang yang bertanya tentang azab yang akan berlaku bagi orang-orang kafir terhadap wilayah Ali, tidak akan terselamat dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik Al-Ma'arij. Maka dikatakan kepadanya, sungguh kami tidak membacanya seperti ini. Siapa tu? Pengikut-pengikut Ja'far Sadiq, Syiah juga. Mereka tak pernah dengar Quran macam ni. Maka beliau menjawab, beginilah demi Allah diturunkan Jibril kepada Muhammad, dan beginilah ia demi Allah yang sabit dalam mushaf Fatimah. Jadi apa yang berlaku sekarang ini? Ada comparison, perbandingan antara apa? Mushaf Quran kita dengan mushaf lain yang kita semua tak pernah nampak. Syiah pun tak pernah nampak sebenarnya. Mushaf apa? Mushaf Fatimah. Lepas tu nak hukumkan mana Quran yang betul, semua diadili ataupun dihukumkan oleh apa? Oleh mushaf mana? Oleh mushaf Fatimah. Cuma menunjukkan ada dalam Quran, dalam mushaf Fatimah tu Quran, tapi Quran yang betul. Ini je dah menyalahi riwayat tadi. Tadi kata tak ada satu huruf pun daripada Quran, sekarang dah ada pun. Awak tahu apakah yang mengkhianati orang yang berdusta? Orang yang buat dusta ni ada benda yang akan sentiasa mengkhianati dia. Dia punya ingatan dia. Dia selalu terlupa apa yang dia bohong tadi. Baik. Warawal Majlisi aidan annahu qara'a qawlahu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, dalam surah Al-Furqan. Wa innama hiya fi mushafi Fatimah ya wailata laitani lam attakhidh thaniya khalila. Al-Majlisi meriwayatkan bahawa beliau telah membaca, beliau ni Abu Ja'far Sadiq Abu Abdullah, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si fulan itu menjadi sahabat karib. Ini adalah nukilan daripada Al-Quran, daripada Al-Quran suratul Furqan, fulanan. Tapi dalam mushaf Fatimah, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si kedua itu menjadi sahabat karib. Siapa tu As-Sani tu? Di bawah tu Umar. Tapi sekali lagi nanti kita jumpa riwayat dia Abu Bakar pula. Diorang terlupa apa yang diorang bohong. Baik, poin yang saya nak sampaikan, jika orang-orang Syiah berkata, dia taqiyah lah, dia kata kepada anda, mushaf Fatimah ni bukan Quran. Kita mana ada Quran lain? Quran ni juga, itu bukan Quran, nama je mushaf. Ibnu Mas'ud ada mushaf tak? Ulumul Quran, Syekh ada? Ada. Qiraat, banyak sahabat ada mushaf. Adakah banyak mushaf tu maknanya apa? Sesat? Tak kan? Uthman ada mushaf, fulan ada mushaf,
Fatimah ada mushaf, mustahil je dia tulis. Mushaf Ali ada. Nah, dia try nak kata orang play down lah. Tapi riwayat ini menolak taqiyah mereka. Sebab imam baca Quran. Kita semua tahu Quran. Tapi dia kata bukan macam gini. Yang betul adalah yang lagi satu. Kemudian dia kata ini yang dalam mushaf Fatimah, maknanya lain. Ini bukan qiraat aja. Baik. Dalam Tazkiratul A'immah, Majlisi berkata, beliau ni hidup tahun 1111, senang nak ingat, 111 Hijrah, jadi mutaakhir. Inna Uthmana hadhafa min hadzal Qur'ani thalathata asya'a manaqib amirul mu'minin ala Ali wa ahli baitihi wa dhamma Quraisy wal khulafa' as-salasa mithlu ayatin ya laitani lam attakhidh Aba Bakrin fulana atau Aba Bakrin khalila. Uthman telah memadam 3 perkara dari Al-Quran. Yang pertama, kelebihan Amirul Mukminin Ali dan ahli baitnya. Jadi itu semua dalam Quran, kata dia. Yang kedua, celaan Quraisy. Yang ni Quraisy ni semualah sahabat-sahabat kan ada Quraisy. Dan khalifah-khalifah yang 3 semua dalam Quran. Semua siapa padam? Uthman bin Affan. Contohnya ayat, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil Abu Bakar menjadi sahabat karib. Macam lagi satu riwayat last. An Salim bin Salamah qala qara'a rajulun ala Abi Abdullah alaihi salam wa ana astami'u hurufan minal Qur'an laisa ala ma yaqra'uha an-nas. Faqala Abu Abdullah alaihi salam kuffa an hadhihi al-qira'ati iqra' kama yaqra'u an-nas hatta yaqum al-qa'imu. Fa idza qama al-qa'imu alaihi salam qara'a kitab Allah azza wa jalla ala haddihi wa akhraja al-mushaf alladhi katabahu Ali alaihi salam wa qala akhrajahu Ali alaihi salam ila an-nasi hina faragha minhu wa katabahu faqala lahum hadha kitabullah azza wa jalla kama anzalahu Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa qad jama'tuhu min al-lawhaini faqalu huwa dha indana mushaf jami'un fi al-Quran la hajata lana fi faqal ama wallahi ma tarawnahu ba'da yaumikum hadha abada innama kana alayya an ukhbirakum hina jama'tuhu litaqra'u. Baik, kalau siapa tahu bahasa Arab dah cukuplah, tak payah terjemah, senang saya. Tapi ini lagi satu riwayat yang masyhur, budak-budak Syiah semua tahu. Dari Salim bin Salamah, dia berkata seorang lelaki telah membaca di hadapan Abu Abdullah. Siapa dia? Ja'far as-Sadiq. Dan aku mendengarnya beberapa ayat dari Al-Quran yang tidak seperti dibaca oleh orang ramai. Maknanya orang ramai baca Quran macam biasa, tapi ini lain. Maka berkata Abu Abdullah, hentikan bacaan ini. Bacalah seperti yang dibaca orang ramai sehingga datang Mahdi. Qaim tu adalah Mahdi. Apabila datang Mahdi, dia akan membaca kitab Allah Azza wa Jalla menurut sepatutnya. Jadi maknanya sekarang Quran ni bukan yang sepatutnya. Beliau pun mengeluarkan mushaf yang ditulis kononnya lah oleh Ali. Dia berkata Ali telah mengeluarkannya di hadapan orang ramai, depan Abu Bakar semuanya. Setelah dia menulisnya, lalu berkata kepada mereka, ini kitab Allah Azza wa Jalla sebagaimana diturunkan kepada Muhammad. Aku telah kumpulkannya daripada 2 lauh. Tapi terima tak Abu Bakar Umar ni semua? Mana diorang terima? Ni dakwaan mereka. Ini yang pada kami. Mushaf yang terdapat dalamnya Al-Quran, kami tidak berhajat kepadanya. Jadi mereka tak mau. Ali pun merajuklah. Maka dia berkata, demi Allah, kamu tidak akan melihatnya lagi selepas hari ini sampai bila-bila. Boleh macam tu? Menajuk simpan Quran. Jadi orang semua tak tahu menajuk. Habis yang lain yang tak buat salah apa hal? Jadi yang kita dapat ni apa? Quran dalam tangan kita ni apa benda? Jadi semua nak cacatkan siapa ni? Sahabat. Baik, demi Allah kamu tidak akan melihatnya lagi selepas hari ini sampai bila-bila.
Atasku hanya mengkhabarkan kamu setelah aku kumpulkannya supaya kamu membacanya. Itu kata-kata pun siapa tengok ini rakik. Ini bukan kata-kata alim macam gini. Dia nak copy ayat dalam surah Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Nampak sangat. Baik. Kitab Al-Kafi, kitab Fadlul Quran. Jadi itulah riwayat ataupun yang kita sempat baca. Saya tak dapat nak tambah dia tinggi sikit, tebur ke. Tapi insyaAllah semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita serahkan untuk program selanjutnya insyaAllah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Murad dengan pembentangannya yang mungkin mencuit hati, menggelikan hati kita dalam sebahagian perkara. Tapi mudah-mudahan dengannya kita dapat jauhi segala keburukan yang dilakukan oleh golongan-golongan tersebut yang telah beliau paparkan kepada kita. Dan betapa kita sama-sama dapat perhatikan daripada sandaran yang paling utama sekali bagi umat Islam, iaitu Al-Quran, mereka telah menolaknya, pertikaikannya. Bahkan sebahagian orang alim katakan dengan apa yang penghabisan yang Ustaz Murad bacakan tadi, Quran yang mereka dakwakan Ali merajuk tu kan, radhiyallahu anhu. Bahkan ulama katakan bukannya dengan itu suatu penghormatan, kemuliaan bagi Ali radhiyallahu anhu, sebab mereka sebenarnya dengan riwayat seperti ini menjatuhkan kedudukan Ali radhiyallahu anhu, seolah-olah Ali itu seorang bacul kuat merajuk. Ini kebenaran daripada Allah, daripada Rasulnya. Ali paparkan tak boleh terima, dah simpan, tak berani nak keluarkan lagi. Jadi ini suatu penghinaan sebenarnya terhadap Ali radhiyallahu anhu yang bebas daripada cerita dusta seperti ini. Jadi demikian kalau kita nak biarkan, izinkan Ustaz Murad untuk terus cungkil banyak-banyak lagi, memang rasanya nak macam tu lah. Tapi Ustaz Murad dah amanahkan kita balik, jangan pergi simpan je ni benda. Baca sendiri. Tak pasti, tak jelas, insya-Allah boleh tanya beliau pada ketika yang lain. Kerana kita dah janjikan masa yang sekian-sekian yang diperuntukkan, maka itulah insya-Allah selepas ini kita akan berehat selama 5 minit. 5 minit ya, tak boleh lama. Jadi kalau yang tak rasa nak keluar, tak payah. Setakat nak luruskan kaki sebagainya. InsyaAllah kemudian kita akan kembali semula untuk bagaimana jadi klip tu untuk menyaksikan video klip. Saya pun belum tengok lagi, jadi tak boleh nak ceritakan sekarang. InsyaAllah nanti akan kita saksikan, dan kemudian selepas menonton tayangan tersebut yang tentunya mendatangkan faedah, manfaat yang besar bagi kita semua insya-Allah. Dan setelah itu akan baru kita bukakan untuk apa? Ruangan soal jawab. Cuma sekarang ni bolehlah kita, daripada tadi kita dah boleh tuliskan soalan kalau kita ada. Mungkin ada yang baru sahaja disampaikan oleh Ustaz Murad yang ingin kita tanyakan, ya. Boleh, soalan tu boleh jadi daripada bahagian yang Ustaz Zahir sampaikan. Kerana selepas ni Ustaz Zahir akan duduk sini, saya duduk bawah. InsyaAllah. Jadi akan di mana-mana sahaja bahagian insyaAllah boleh ditanyakan. Itulah insyaAllah kita ada masa sampai solat asar nanti. Jadi buat sementara ini saya serahkan majlis kepada Ahli Wan, atau saya serahkan semula majlis ini kepada yang berbahagia Ahli Wan untuk beliau jelaskan kepada kita perkara selanjutnya.